皆さんこんばんは、Raja Waliさんこんばんは, Kaiwa ko Cikgu no Aidil desu. Seperti biasa malam ni kita nak belajar bahasa Jepun ya, minasang. Seperti biasa, macam tak biasa. Nampak jelas ke ni? Harapnya nampak jelas lah. Konbanwa, Azwan Fatiru san konbanwa. Okay, so malam ini kita nak ulang kaji katakana. Sebabkan ramai orang tidak ingat katakana, mari kita test katakana ya pada malam ini. Okay guys, boleh tak korang sebut sebutan katakana ini? Cuba tulis sebutan dia dekat komen guys. Apakah sebutan dan maksud perkataan ini? Itu koto desu. Hai, minasan konbanwa. Kaiwa ko Cikgu desu. Minasan, Martin san konbanwa. Apakah sebutan katakana ini guys? Yoroshiku. Apa ni? Leia Zahari san konbanwa. Apakah sebutan katakana ini? Malam ni kita punya tema adalah mengajar bahasa Jepun pasal katakana ya guys. Tony san konbanwa. Apakah sebutan katakana ini dan maksudnya? Itu koto desu. Coba kudasai ne. Konbanwa Cikgu Mat Fabila. Konbanwa. Apakah sebutan perkataan ini? So desu. Jawapannya adalah ais. Okay, so ais ada dua maksud. Satu adalah ais. Sebenarnya kita sebut ni kori sebenarnya. Kori. Macam mana takkan je kori? Oh, sorry. Macam ni. Kori. Sepatutnya kori. Tapi kadang-kadang ada je yang sebut ais. Contoh macam ais lemon tea kan. Ais lemon tea tu kah? Ice tea tu kah? Satu lagi is ice cream. Tapi bukan ice cream yang susu tu. Dia macam yang beku tu. Macam air buah ke jus ke yang beku. So usually kita akan sebut aisu sahaja. Dia aisu ni in general ice cream lah. Kalau kita nak sebut ice cream yang cream tu kan, yang putar-putar tu, dia ada sebutan lain guys. Korang boleh tak sebut perkataan ni? Ini adalah ice cream yang putar-putar tu, yang diperbuat daripada susu. Kalau aisu ni, dia boleh jadi macam-macam. Dia boleh jadi yang susu, dia boleh jadi macam ice cream buah-buahan macam tu. So Hisham san attemasu. Softo. So ini sebutan dia softo. So desu, ii desu ne. Soft cream. Soft serve. Tak apa, saya pun tak tahu apa sebutannya. Kalau soft tu, ya betul. Just kat Famimah. Ya betul. So walaupun tak boleh baca katakana ni, tahulah kot soft tu apa Yes ni. Okay. Malam ni tema kita adalah katakana guys. So hari ni saya bagi semua perkataan katakana. Okay, kalau ini korang boleh sebut tak guys? Saya katakana belum belajar lagi sensei. Kalau belum belajar, kenalah start belajar. Siapa tahu apa sebutan ni? Yang ni perkataan ni banyak lah sebenarnya guna dalam bahasa Jepun guys. Kita memang kena pergi ni. So Zari-san ii desu ne. Super desu. Super. Maksudnya supermarket. Dia sebenarnya perkataan pendek daripada supermarket des. Korang tahu tak apa lagi perkataan lain yang guna katakana? Banyak aja sebenarnya. Sensei pun ingat tak ingat sebenarnya. Siapa ingat? Apa lagi perkataan lain menggunakan katakana? Boleh tak korang tulis dekat komen? Kalau tak ada, saya start. Saya tolong jadikan. Tak ada Okay. Kuara Rumburu. Bukan Rumburu. Rumpuru. Nama tempat saya tak pakai. Hishamu boleh lah. Tapi saya tak pakai nama tempat. Tak mahu nama. Kita nak benda. Kata nama am guys. Okay. Kalau ni korang boleh tak? Ni korang kena tahulah. Kalau pergi Jepun ni banyak benda ni. Kalau ni mesti tahu punya guys. Famima is nama tempat. Makedonarudo. Bukan Makudonarudo. Ya, kombini. Ini desu ne. Kombini. Siapa tahu apa masuk kombini? Apa masuk kombini guys? Siu. Apa syak? Masuk tiba-tiba siu. Apa syak? Tak tahu. Dengan confidentnya. Saya tak tahu sensei. Ya, convenience store Convenience store. Apa jenama-jenama convenience store yang korang tahu selain daripada Family Mart?
Okay, Famima 1. Famima 1. Ini maksudnya tanda Arul San kena belajar bahasa Jepun dengan sensei. Giant bukan convenience store. Giant bukan convenience store, bro. KK Mat. Ini desne. KK Mat. Adalah Giant. Kenapa tak sebut Maiden terus tadi? Dia siap. Okay, KK Mat. Apa lagi? Lotus bukan convenience store. 7ES. 7ES. Kedai Aceh. Lawson, yes. So, Lawson. Lawson kita sebut Rawson, Rawson dekat Jepun. Lawson. Apa lagi? Siapa yang duduk Jepun, dia akan tahu Daily Yamazaki. Yang duduk Jepun saja tahu. Yang pernah duduk Jepun, sekarang yang tak duduk Jepun pun dah tahu dah daripada mulut sensei. Family Mart is Famima, ini sebenarnya. Kombini, sudah. Okay, apa lagi? Perkataan katakana korang tahu, boleh tak share dekat comments. Iko. Kohe, bukan Kohe, Hisham bukan. Okay guys, ini apa guys? Pokemon Star. So that's kohi, panjang kohi. Maksudnya? Apa maksud kohi? Apa maksud kohi? Kopi, kata Arusang. Oh, yang tu dia confidence sebut. Kopi, sensei. Ni Arusang kena masuk kelas sensei ni. Murah je, RM400 sejam. Kenapa tak kopi? Jangan tanya apa, Hisham. Dalam dunia ni, bahasa banyak benda kita tak tahu kenapa. Kenapa telur eja pakai O, pakai U bukan pakai O, Hisham? Cuba baca, cuba jawab. Ocha bukan katakana. Abang punya team macam paranormal. Pada suatu hari, Sensei Daniel sedang berada di ruang tamu rumahnya. Kemudian, sambil Daniel tergelak-gelak tengok TikTok kayak kucing, tiba-tiba tingkap Daniel diketuk. Sekali Daniel tengok, dekat luar tingkap terpampang jelas result SPM dia dulu. Semua F. Saya tak tahu nak cerita apa. Saya dah habis paper Japan lah sensei. Tak faham. Paper Japan maksudnya. Ocha bukan katakana, bukan kata pinjaman. Konnichiwa sensei, konbanwa Rui-san. Macam mana nak beza katakana dengan hiragana? Belajar. Macam mana nak tahu ABC ke jauh? Lah. Kalau dah tahu nanti, okey lah. Katakana dia punya sifat huruf dia lebih lurus. Hiragana dia lebih twisted. Kepada mereka yang baru saja masuk, jangan lupa follow Kaya Coaching. Kalau mereka yang berminat untuk join kelas percuma 30 minit, one to one, kelas private 30 minit. Kelas private guys, percuma sampai bulan Ogos saja. Lepas tu kita dah tak buka guys. Kepada mereka yang berminat untuk join, boleh DM saya dekat TikTok. Katakana ni macam tajam-tajam gitu kan? Ya betul. Dia macam katana guys, tajam kan? Okay guys, apa lagi? Kalau ni korang tahu tak? Ni. Boleh tak korang baca yang dekat komen tu? Kalau ada berani, cuba korang teka. Apakah ini? Biru? Apa syak? Punya panjang aku tulis ni biru je. Ereheta. Bukan Zarif Sang. He tu salah. Elevator. So. Erebeta sebutannya. Saya tulis hiragana bawah ni sebab saya assume ramai yang dah tahulah. Thank you by the way Mika-sang for giving me so many coin. Thank you for the 8 sen Terima kasih arigatou gozaimasu. Erebeta desu ne. Erebeta. Elevator. Lift. So, orang Jepun tak sebut Rifu. Bukan Bukan Rifu Weh, terkejut. Ada sound effect lah. Dari tadi sensei pakai sound effect. Ada sound effect terkejut Arigatou gozaimasu. Baguslah kalau terkejut. Nanti saya pakai sound effect Pontianak gelak. Confirm 100 orang tiba-tiba semua drop daripada saya punya live. Sorry maaf baru masuk. Tak apa. Jangan lupa follow Kalau tak follow
Saya korek hidung. Siapa tak follow sekarang ni, saya korek hidung dia. Follow cepat. Saya bagi warning ni. Dah nak masuk dah ni. Sikit lagi nak masuk hidung ni. Follow sekarang. Siapa tak follow, saya masuk korek hidung. Tiba-tiba banyak orang follow ni. Semua takut kan? Semua takut. Saya terbalikkan semula jap nak SS. Alah, tadi tak nak SS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karage sudah sampai. Let's go. Let's go Karage-san. Karage-san, thank you for the clap. Arigatou gozaimasu. Okay, jom. Kita pergi start. So, dia punya tema pada malam ini adalah katakana. Katakana, percayalah sesungguhnya katakana, hiragana, kanji semuanya buat pening kepala. Katakana, percayalah sesungguhnya katakana, hiragana, kanji buat pening kepala. Yes ne. Kage bukan. Bagi saya kanji je susah. Ada partikel, ada conjugation, tapi kanji juga susah. Tapi betul lah, kanji memang susah. Ketum ke sensei? Building. So. Guys, boleh tak korang baca ni? Oh, ini yang Kon tu kata. Tadi biru tu sensei ingat dia dah jawab soalan. Betul lah, dia jawab soalan sensei tadi. Betul tu. Ni apa guys? Boleh tak korang sebut? Tak apa. Show sensei nano de. Guys, korang kena bagi sensei banyak gift guys. Sebab sensei sekarang ni Ichimai Hitokoshi guys. So, bukan biru Zarif. Tak perlu W. Satu U je cukup. Biru guys. Biru datang di perkataan building. Building ni senang. Macam mana cara nak ingat hiragana dengan katakana sebab kadang-kadang terlupa. Yusof Sang, tidak ada cara lain selain daripada banyakkan membaca sehingga pandai. Itu je. Izul Luqman dia masuk live sesi dia terus Luqman. Salam tak ada. Benda atas ni tak ada. Tak bagi gift pun tak ada. Masuk Luqman. Oh, thank you Fadu. Thank you. Bakso is ne. Okay, jom seterusnya. Okay, biru sudah. Okay, kalau ni korang boleh baca tak guys? Kalau ni boleh baca tak? Boleh baca tak? I desu ne Zari-san Zari-san dia power sikit bagi saya. Kanji sahaja yang susah dalam dunia ini sensei. Masalah-masalah dunia yang lain tiada masalah. Kanji juga paling susah. Apa orange maksudnya guys? Orange. Assalamualaikum brother. Apa kabar kita? Alhamdulillah sihat. Milo Pink macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sensei. Lepas dia cerita pasal salam tu semua. Salam. Bukan limau nipis. Oren tu di warna oren ataupun buah. Hikasang tahu tak apa warna oren tapi dalam bahasa Jepun bukan kata pinjaman. Mesti tak tahu. Ana bi khair alhamdulillah. Sejak bila saya cakap bahasa Arab ni? Saya pakai pen spek lawa. Saya tak tahu apa spek dekat sini. Tapi kalau korang nak tahu, korang boleh tekan back kuning yang sepatutnya dalam profil saya. Tapi saya kena restriction hari tu sebab dia orang tak terima saya punya produk. Tak tahu kenapa. Tapi nama dia adalah brush sign pen Kalau korang nak beli, korang klik dekat saya punya TikTok profile. I think ada dalam showcase sensei. Boleh tak tolong check siapa-siapa. Bang, tu pen biasa ke? Sensei punya cerita panjang tadi. Ni cerita bukan ni adalah brush sign pen bukan pen biasa, pen luar biasa. Tapi bukan sahaja pen luar biasa, korang pun kena luar biasa menulis. Kalau tak cantik guys. Kepada mereka yang baru saja masuk, jangan lupa follow. Kalau tak follow, apa jadi guys? Betul, saya korek hidung anda. Kali ni saya conteng misai. Dan satu misai sini, satu misai sini. Ada misai sikit buat macam Kogoro punya misai, Kogoro Mori. Cheat. Dah beli hari tu pen ni, mantap. Beli kat mana Yusof Sang? Beli kat beg kuning ke beli kat Popular? Baik bang.
Sensei, apa beza katakana, hiragana, kanji, apa semua tu? Apa beza dia? Dia adalah huruf-huruf yang berbeza. Nak belajar boleh masuk dalam kelas Sensei ada lesson 1. Pen, pineapple, apple, pen. Takutlah masuk-masuk kena korek hidung. Exactly. Korang pergi live lain, korang sudah terbiasa dengan hidup keselesaan. Sensei kena bagi sedikit ketakutan supaya live Sensei ada kelainan. So, nanti bila korang tutup TikTok, kau ada tengok tak kayak kucing? Siapa tu yang cikgu Jepun korek hidung tu. Beg kuning Sensei. Mantap. Yusof jadi orang kanan Sensei. Yusof jadi general tentera Sensei. This is amazing. Thank you, arigatou gozaimasu. Thank you Yusof-san, arigatou. Kalau korang beli dekat beg kuning, Sensei dapat commission juga tau guys. So, yoroshiku. Kalau pergi Jepun, signboard semua pakai tulisan apa? Kanji, hiragana, katakana kadang-kadang. Tiga-tiga dia kadang-kadang pakai tiga-tiga semua. Oh, Sorayo, tak faham. Okay guys, terusnya. Apa lagi? Okay, kalau ini korang boleh baca tak? Kanji pula. Katakana ni. Jeng jeng jeng. By the way, best tak Yusof Sang pen ni? Tapi kalau Yusof Sang nak lagi besar, boleh pakai yang ni. Brush sign pen twin. Twin jadi macam ni tau. Ni kalau tulis nama orang ni memang padu lah. Saya pakai pen ni lah untuk tulis nama untuk kita punya t-shirt nanti. So, miracle di sini. Miracle maksudnya milk. Di sini. Milk. Okay guys. Sensei sure ramai tak boleh baca ni nanti. Ramai yang akan salah baca. Boleh tak korang baca ni guys? Buangku jadi miru melihat. Kalau miru, kita tak tulis katakana lah. Kita tulis kanji dengan hiragana lah. Hisham kata opai, okay. Hisham belum keluar lagi dari zaman-zaman opai. Ya mati kudasai. Ike kimochi. Tahun 2000 berapa tu Hisham? So. Ini sebutan dia T guys. Bila huruf T jumpa dengan I kecil, dia jadi T. T Ini sini. So sebenarnya kita boleh tulis T dalam bahasa Jepun. Boleh. Tak ada masalah. Okay guys, seterusnya. Ocha tak boleh tulis dalam katakana, jarang. Ya, betul tadi Sang. Sebutan dia T. Betul. Okay, jom. Seterusnya guys, Okay, kalau ni korang boleh sebut tak? Ini makanan favourite saya dekat Jepun dulu. Miro. Apa? Atira-san konbanwa, Sop-san konbanwa. Kepada mereka yang baru masuk, jangan lupa follow Kaiwa Coaching. Kalau siapa yang tak follow Kaiwa Coaching, saya teleport belakang dia. Saya keletek leher sebelah. So, there's a kebab. Siapa tahu apa maksud kebab guys? Siapa tahu? Kebab. Apakah maksud kebab? Kebab des. Maruku ikan. Masuk-masuk tiba-tiba sebut maruku ikan. Apa siap? Ya, Mika-san, kebab. Korang tahu tak kenapa ini favourite Sensei? Korang tahu tak kenapa? Sebab kan, dekat Jepun, kita tak boleh makan dia punya daging. Sebab daging dia tak halal. Kan? Daging lembu ke apa kan. Jadi, bila dapat peluang dapat makan benda lah ni guys. Sensei kata kat korang. Memang ni'mat. Tahu tak ni'mat? Sebab nyaman. Ya, sebab nyaman. Shawarma. Everyday ke Sensei? Apa yang everyday tu? Wagyu halal banyak Sensei. Sensei waktu zaman Sensei duduk dekat Jepun tak banyak waktu tu. Pedih. Oh, by the way, Sensei nak letak korang punya chat dekat sini. Contoh pada saya. Buka besar sikit guys. Baru best. Baru nampak kita punya tu. Baru kita nampak ya.
Masa tu ni. Ni, okay. Ni kita punya top viewer guys. Siapa nak jadi top viewer, dia kena bagi gift lah Minta maaf lah guys I don't make the rules guys. Terletak atas ni. Halal beef Muzukashi. You teach every day ke Sensei? First time saw your live. Almost every day. Dia ikut a mood. Salah soundboard, sorry. Tekan soundboard pula. Apa beza tulisan atas dengan bawah tu? Atas dengan bawah. Okay, yang ini adalah... Alamak, kacau pula. Jamada. Sumimasen, choto jama nachatta. Neku kan isiki shinagara yannakuchou ikenai. Kenapa sesi lagging? Sesi lagging ke? OMG. Oh my god. Kejap. Kita buang tu kejap. Top viewer. Sesi lagging ke? Guys, korang kena buat sesi famous supaya sesi banyak duit, supaya sesi boleh beli laptop yang lagi bagus, supaya tak jam. Yes, betul kata Mika-sang, ikut kerajinan Sensei. Kalau nak tahu exactly bila, sebab Sensei akan announce dalam group. Group apa tak boleh sebut aplikasi tu, takut kena restriction. Maka korang kena klik link dekat bio lah untuk join kumpulan itu. Sensei, kenapa kat Jepun kereta polis dia pakai GTR? Sekejap. Sensei masih lagging ke? Lag sikit je. Sensei lag banyak kot. Hello? Geramnya Sensei lag. Lagging. Sekejap guys. Kejap. Sekejap Dia dah kurang lag sebab saya tadi buka Tikfinity. Saya cakap Yoiki Tenkai. Boleh Aizul bagi saya 100 coin? Ingat free ke? Movement dia lag je. Suara ada je. Masih lag. Okay. Sumimasen. Minasan sumimasen. Apa tadi soalan korang tanya tadi? Saya pergi Jepun every month. Dah 8 tahun ulang alik. Cuma baru sekarang nak belajar bahasa. Apa lagi Yusof Sang? Time to learn 100% under Sensei. Okay dah, okay. Sekejap. Sensei cuba buka lagi sekali. Sebab Sensei nak chat tu nampak tahu tak dalam recording nanti. Sebab Sensei nak upload benda ni pergi Rumah Merah. Pergi tube anda. Faham tak? Sekejap, saya cuba lagi Sensei tidak akan berputus asa guys. I will make this experience better. Kenapa pakai dekat Jepun kereta polis dia pakai GTR? Saya nak tanya Milo Ping. Kenapa dekat Malaysia kereta polis pakai wajar? Cuba bagi tahu Sensei. Lepas dah jawab tu baru saya jawab. Boleh tak? Okay, kita test lagi sekali. www kata Zarif Sang. Dia terhibur. Okay, Milo Ping jawab soalan tu. Kereta tempatan. Sebab kereta tempatan, zaman bila saya pakai wajar? Bukan kereta polis pakai wajar ke? Bukan Falisha kita tak tulis nama lagi. Kalau Falisha nak tulis nama, tengok atas ni. Nak tulis nama, bagi 100 koin dan minta tulis nama. 100 koin tu dekat mana Falisha? Sensei ulti balik. Tak tahu saya bukan orang Malaysia. Ya ke Milo Ping? Milo Ping. Kalau nak tahu kenapa orang Jepun kereta polis pakai GTR, itu pun saya tak tahu betul ke tidak. By the way, saya tak tahu betul ke tidak polis Jepun pakai GTR. Saya tidak tahu. Kalau let's say lah betul sekali pun, buat apa tanya Sensei? Fakta itu boleh cari kat Google. Kenapa orang Jepun kereta polis pakai GTR? Saya tak tahu.
Sayang dalam bahasa Jepun apa? Sayangu. Gurau je guys, gurau je. Hehehe, okay. Okay, apa lagi perkataan katakana yang kita tahu guys? Be, sabo, be, relate, be. Macam mana saya nak relate soalan-soalannya? Contohlah kalau korang tanya kan. Okay guys, apa perasaan korang kalau orang bukan Malaysia tanya? Betul ke? Kenapa orang Malaysia pakai spender warna hijau? Korang tak segeram ke? Tadi saya tanya beza tulisan atas. Okay, sorry. Atas is katakana, bawah is hiragana. Itu beza dia. Bukan katana katakana Okay guys, terusnya. Apa lagi kata yang apa lagi perkataan dalam katakana yang korang tahu? Bukan nama tempat. Pokemon Star, tak mau. Accent saya je Malaysia. I am from Brunei. Oh. Bolehlah buku rapak Brunei. Kuanek. Aku ni orang Miri. Sebalah. Tak boleh Brunei. Ndak boleh kuku rapak Brunei. Tidak bisa kuku rapak Brunei. Oh yes, taxi. So. Okay guys, boleh tak korang baca sebutan ni? Furigana macam mana? Anish Akila Foro arigatou gozaimasu. Boleh Ini punya dulu sebelum James Brooke menjajah. Alah, Brunei nak claim pula. Tapi betul lah tu, sejarah tu betul. Sebenarnya kan, moyang belah mak sensei adalah yang berkaitan dengan kerajaan Brunei. Moyang belah bapa sensei pemberontak lawan Brunei. So, taksi desu ne, taksi maksudnya taxi guys. Ini desu ne, arigatou gozaimasu. Okay guys, sekarang macam mana guys? Yang ini, saya confident ramai orang takkan dapat jawab ni betul. Bukan sahaja sebutan tapi maksud dia. Ni bukan rage bait. Watashi wa mada kimi o aishiteiru. Cara tulis dalam bahasa Jepun macam mana? Panjang sangat, tak mau tulis. Bagi 1000 coin saya tulis. So, Zarif-san, betul. Image. Okay. Baca tak susah guys. Maksud dia susah. Image adalah perkataan endu. Korang boleh jawab tak? Image tu apa? Zeng. Boleh tak sebut? Macam mana nak tulis muda dalam hiragana? Alice Fine tanya, macam mana nak tulis muda dalam hiragana? Pakai tangan dengan pen. Ora roti canai dengan sambal. Guys, ini channel nak mengajar bahasa Jepun. Bukan sembang kacip. Gambaran. Okay, nice. Saya suka Con di Oriano. Gambaran, yes. Gambaran satu. Lagi, expectation. Dia bukan image sahaja semata-mata. Dia bukan gambar sahaja semata-mata. Image maksudnya adalah expectation ataupun gambaran. Contoh. Bila saya pergi Jepun, expectation saya adalah Jepun tu adalah negara yang bersih. Contoh. Nihon e iku mae ni, Nihon wa sugoku kirei na kuni da, kirei na kuni no image ga arimashita. Image ga shimashita. So, image ni perkataan N2 actually. Band Ike. Ini tahun 2026. Korang rasa Ike ke? Masuk dalam live Ike. Aku buat apa? Macam ni. Wah, Ike. Guys, please grow up guys. Tak malu ke guys? Ike. This is Ike. Daijoubu da yo. Macam mana? Guys, kalau korang nak minta tulis benda, orang tahu tak, saya malas nak tulis benda kan ni.
Sensei okey ke? Tak okey. Ada orang masuk live Sensei kata IK. Dia tanya Sensei okey ke tak? Okay guys, seterusnya. Okay, yang ni korang boleh jawab tak? Okay. Macam mana nak tanya awak okey ke? Pakai mulut. So des, gurasa desu ne. I desu ne. Gurasa. Okay, korang tahu tak apa maksud gurasa? Gurasa, gelas kaca. So. Dia boleh jadi kaca. Actually bukan kaca. Bukan kaca. Kan. Kaca is garas. Betul. Itulah korang kena belajar dengan Sensei, bro. Garas is kaca. Dah tu gurasa apa? Burung gagak. Nice answer Anima Hakim. Burung gagak is karas. Betul. Karas. Cawan gelas. Gelas cawan. Gelas cawan. Gelas cup. Itulah kot. Gurasa. Itu betul. Spek mata is megane. Garasu is can actually be kacamata juga. Betul. Thailand. Okay. Seterusnya guys. Apa lagi Okay. Ni korang boleh sebut tak? Sisi pakai hiragana susah sikit. Katakana susah sikit. Confirm ada yang beberapa kecundang ni nanti. Mochi Cactus follow arigatou gozaimasu. Mochi Cactus follow arigatou gozaimasu. Semoga menghadapi malam yang baik dan hari yang terindah besok. So boleh tahan korang Saya assume korang ramai yang akan salah sebut ne tu. Necktie desu ne. Necktie apa? Necktie desu ne. Tali leher ne. Tali leher. Lawa tulisan thank you. Homoe degraso. Jangan lupa follow. Boom. Okay, seterusnya guys. Necktie sudah. Sensei sang. Kita tak panggil Sensei sang alias fine. Sensei cukup. Macam mana nak tahu kita dah tahap apa dalam bahasa Jepun? Depends. Kalau tahap tulisan bacaan JLPT. Kalau tahap bercakap kena cakap dengan orang. Amin, arigato sensei. Kochira koso desu. Okay, jom guys, seterusnya. Kalau ni korang boleh baca tak? Apa beza hiragana dengan kanji dengan ada satu lagi Ada 3 huruf hiragana, katakana dengan kanji. Saya ada buat explanation hari tu tapi saya tak buat video lagi. Saya malas nak explain balik lah. Hiragana, katakana huruf membawa bunyi, kanji huruf yang dipinjam daripada huruf Cina yang membawa maksud. Itu yang saya boleh bagi tahu. Sebab saya dah explain banyak kali. Malas nak explain sekali. Nanti saya dah jumpa video tu saya clip buat letak dekat saya punya account. So, noto. Paling common adalah desu noto kan? Desu noto. Which is death note Desu noto. Desu noto. Kan yang kita korang sudah tengok kan. So note. Notebook. Kalau orang yang buat tu nak letak adalah tak faham. Furigana tu dekat semua tempat ada ke? Tidak, alias fine. Betul yang bak kata Megumi-san kata kalau orang yang buat tu nak letak adalah betul. Betul. That's a very good answer, Megumi-san. Arigatou gozaimasu. Okay, yang ni korang boleh baca tak, guys? Naruhodo habislah kalau Doni. Naruhodo kalau Doni. Naruhodo. So des Zari-san, i desu ne. Arigatou gozaimasu. Hamburger. Apa maksud hamburger, guys? Apa maksud hamburger?
Burger ni, hamburger. Cuma kalau dia orang nak kata burger saja, dia sebut dia sebut burger sajalah, burger. Watashi want to belajar Jepun. Siapa nak belajar bahasa Jepun? Angkat tangan, tekan satu. Tekan satu. Siapa nak belajar bahasa Jepun sekarang? Type satu, let's go. Ben orang tulis nombor 3, Ben. Okay, siapa nak belajar bahasa? Yang pertama, follow Kaya Coaching sekarang. Follow sekarang. Sebelum satu ni, oh my god, FBI selalu bagi gift kat saya. Arigatou gozaimasu FBI sang. Malangnya FBI sang, pre-order untuk baju sudah tutup. Sumimasen. Okay, siap pertama kena follow. Yang kedua, DM Sensei. Kita ada buat kelas percuma 30 minit 1 to 1. Free 30 minit 1 to 1. Private class, tak ada orang lain kacau. Supaya korang tahu Sensei punya mengajar macam mana. Kita mengajar bukan macam dalam live ni guys. Kita tak main-main Faik, thank you for the gift by the way. Free 30 minit sampai bulan Ogos sahaja. Jangan lupa DM Sensei kat TikTok ataupun klik link dekat bio. Tak buka beg kuning ke Sensei? Nak buka tapi Sensei kena restriction hari tu. Okay, jom kita pergi yang seterusnya. Okay, hamburger. Tapi yang next ni confirm ramai tak tahu. Korang tengok Yang ni korang boleh sebut tak? Tak buka beg, tak cukup promote beg kuning. Bukan, Sensei ada buka hari tu. Tapi dia kata Sensei kena restriction sebab buat produk selain daripada yang Sensei showcase. Which is so dumb. Sensei literally pakai pen ni untuk tulis. That's the pen yang saya guna. Tapi Sensei rasa dia nak pen yang sama. Like, dia kena sama warna. I don't understand. I hate them. Seriously though. Handbag ke bukan? Okay, macam mana baca ni kan? Macam mana baca ni? Tak boleh baca macam nombor bercampur-campur. Tak faham. Sama je macam atas. Tak sama. Tak sama. Hamburger. Dia bukan hamburger. Dia hamburger. Ni huruf lain dia. Okay. Hamburger adalah sejenis makanan. Dia tak nampak pen tu agaknya. Mungkin lah. Sebab Sensei punya produk showcase tu dia macam-macam warna. Sensei literally pakai pen ni. Lepas tu Sensei buat appeal. Saya kata, I literally use the pen to write and showcase the product. Dia tak terima, dia reject. Dia geram gila. Tak tahu nak buat apa dah. Dulu okey. Sekarang ni dia macam, entahlah. Dulu okey. Dulu Sensei literally pakai pen ni. Tak tahulah. Okay, so hamburger dia jadi Hamburg steak. Kalau korang tak tahu, Hamburg steak ni, dia adalah macam daging patty tu. Bulat macam ni saiz dia. And dia just masak macam tu je. Hamburg steak. Ni adalah dekat Jepun. Makanan kat Jepun. So hamburger and hamburger is different Ke Hamburg nama tempat? It's based on Hamburg steak. So I guess nama tempat lah kot. Ammar Azman, thank you for the follow. Arigatou gozaimasu. So Hamburg steak Hamburg steak. Yes Okay, seterusnya guys. Kalau ni korang tahu tak? Boleh tak korang baca ni? Tuliskan sebutan perkataan ini dan maksud dia guys. Onegai shimasu. Hamburg yang makan dengan nasi tu ke Sensei? Tak tahu. Sensei tahu kalau Hamburg steak orang makan dengan nasi ke tidak. So desu ne, Zari-san. Attemasu. Sumaho desu. Sumaho. Is ne. Sumaho. Handphone bukan. Smartphone lebih tepat. Dia datang dari perkataan smartphone. Smartphone Dulu sebelum kewujudan smartphone, dia orang panggil ketai denwa. Dia macam ni saya tulis Kore dakke. Taskani. Kore da tomo kanji. Taite kore dakke.
Tak silap saya Ketai Denwa punya kanji je ni. Kalau salah betul kan Dulu sebelum kewujudan smartphone, telefon bimbit, kita sebut telefon bimbit lah. Ketai Denwa. Sekarang ni kita sebut telefon pintar kan. Susahnya nak tulis. Betul kan Ketai? Saya salah tulis lah. Sekejap, cepat mati. Saya over worried. Betul ke saya punya Ketai? Oh, Tai saya salah. Sorry. Ni tak ada. Ketai. Salah Megumi. Ada satu tu tak ada sanzi. Ketai Denwa. Maksudnya, Ketai ni maksudnya bimbit. Ataupun mobile. Denwa is telefon bimbit. Tapi so orang Jepun kadang-kadang sebut Denwa, tapi Denwa boleh bermaksud call tu sendiri. Ketai Denwa telefon bimbit. Ketai sahaja telefon bimbit Ketai pun ada juga. Inilah kanji guys. Siapa-siapa yang duk tanya tadi, inilah kanji. Oh tak perasan. Itu saya ingat macam tu tadi. Tapi it doesn't make sense lah ada kanji air tadi tu. Okay, jom seterusnya kita pergi guys. Okay, apa lagi katakana guys yang korang tahu? Okay, ni korang tahu tak ni? Jeng. Live habis pukul berapa hari ni sensei? 11.10. 8 minit lagi sensei habis. Sensei nak tidur awal. Hochikisu sensei akan ambil lepas ni Megumi-san. That's a good one. So, sticker desu ne. Sticker desu ne. So, sticker. Yes. I desu ne. Watashi wa obasan ga imasen. Why are you telling me? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okay, seterusnya guys. Kanji ni kanji pula. Perkataan ni guys. Ini macam mana guys? Yang ni very good. Thank you Megumi-san. Arigatou. Megumi-san, これいいと思います。ほとんどの人は知らないから、これなんでこうなるかわかんないです。どの言語から由来されたかわかんないですよね。Hotchkiss. Ada lagu K-On tu, kalau tahu K-On tu. Apatah My Love is a Stapler. Watashi no koi wa Hotchkiss. Okay. Guys, siapa hebat tadi? Pensel tu buat tulisan jadi cantik ke? Haha. Pen ini, dia bukan mata ball. Dia mata brush. So, macam kita boleh tekan. Macam ni tau. That's why dia nampak macam cantik. Ni kalau brush ni yang ni lagi cantik sebab dia besar. Jadi macam ni tau. Faham tak? So macam kalau kita tulis contoh kanji cinta lah kan. I. Ini kan. Nampak macam cantik tapi tak. Tak cantik. Go. Oh, nama dia tulisan cantik. So bukan tulisan cantik. Sebenarnya tulisan ni buruk tau. Guys, apa sebutan ni? Mana Zarif ke petah tadi? Apa sebutan perkataan ni guys? Sebenarnya bukan tulisan cantik. Tapi dia memerlukan teknik jugalah. So sensei ada standard. Skill saya standard. Tapi sebenarnya tulisan tak cantik mana pun. Hochikisu bukan. Hochikisu. So. Dia Hochikisu. Maksud dia apa guys? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. So, stapler di sini. Kenapa stapler Hochikisu bukan stapler? Saya pun tak tahu. Nande? Ya, aku akan naik dia. Pengokot. Pelik bahasa Melayu dia. Pengokot dawai. Pendawai kokot. Pedas dawai je. Okay guys. Kalau ni apa guys?
Boleh tak korang bagi tahu sebutan dan maksud dia? Ceng ceng ceng. Ceng ding 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 ding. Nama inventor dia kau tak tahulah. Yang itu Rentgen, yes. X-ray. Rentgen is based on the name of the inventor. Saya tak ingat nama bahasa Inggeris dia. Katanya sebab nama company yang buat stapler kat US dulu. Oh. So, aircon desu ne. Aircon desu. Aircon. Aircon desu ne. Cuma aircon ni saya nak bagi tahu korang air conditioner, dia condition the air, dia ubah udara tu. So aircon dekat Jepun, dia tak sama dengan Malaysia, dia terbahagi pada dua. Satu, kita panggil dia sebagai rebo. Ni kanji dia So rebo maksud dia pendingin hawa. Dia sejukkan udara. Dan dia ada satu lagi, dambo desu. Susah lah kanji, saya hampir lupa tadi. Dambo desu. So dambo is penghangat hawa. So orang Jepun dia semua combine dalam satu. So musim panas dia pakai rebo. Musim sejuk dia pakai dambo. Satu lagi dia pakai is, ada kita sebut itu stove. Stove ni dia hanya untuk panas saja. Dia ada macam keluar api sikit. Stove. So stove is another katakana word lah guys. So stove bukan stove Kalau stove tempat masak sensei, stove tempat masak, stove for cooking macam mana? Ada tak siapa-siapa tahu? Aircon kita pakai kat Malaysia ni pun boleh je untuk pemanas, tapi sebab Malaysia dah panas, itulah itu. Confuse lah, apa yang confuse? Confuse mana tu? Tak perlulah. Tak faham. Cooking stove. Ya. So cooking stove, saya lupa kanji dia. Konro desu. Kanji ro saya ingat. Kon tak rasanya tak ada kanji rasanya. Konro. Tak saya pendek konro. So. Ryori stove cigau. Ryori stove mana ni? Entahlah, saya tahu Denshi Renji je. Okay. Last untuk hari ni, sebab saya nak tutup live Denshi Renji. Okay, so Denshi Renji kita pakai kanji untuk Denshi Denshi Renji. So Denshi Renji. Siapa tahu apa Denshi Renji? Cuba tulis kat komen sikit apa maksud Denshi Renji. So Zack Dino Q16. So attemasu. Denshi Renji, siapa tahu apa maksud dia? Hisashiburi sensei Hanjung-hee. Hanjung-hee desu. Hisashiburi. Dalam 50 Aisyah. Akhirnya keluar satu Aisyah yang saya ingat, sebab dia Hanjung-hee. Sebab dulu Aisyah ada 2 dalam kelas kita. Hanjung-hee san, o genki desu ka? O genki desu ka? Electronic range. Bukan. So microwave microwave. Kenapa microwave Denshi Renji? I swear to God, I don't know why. It is what it is, bro. Tak tahu kenapa. Hai Genki, sekarang dekat mana Hanjung-hee sang? Mada Malaysia? Nihon? Dochira ni? Faiz sang konbanwa. Denshi Renji desu ne. Okay. Saya nak bagi satu lagi lah. Ini korang tahu tak? Sekarang ni Hanjung-hee kita
tengah membesarkan balik lah kai coaching. Sebab asalnya last time sama ada Han Jung Hee yang berhenti sebab tak boleh commit ataupun sensei yang berhenti sebab tak boleh commit sebab sensei kahwin and ada kerja baru. Tak sure. Tapi sekarang ni Alhamdulillah kita dah membesar balik lah. Sekarang ni untuk pengetahuan yang dah masuk live kita ni, kita ada 50 student 47, tak silap 47 to 50. I'm not sure sebab dia termasuk kiraan one-to-one student. So kalau korang belum lagi part of Kaya Coaching, saya bagi tahu korang ada 50 pelajar yang berpuas hati. Kalau korang rasa tak sure nak join ke tak saya bagi tahu korang, satisfaction is almost guaranteed. Saya yang berhenti tiba-tiba kelas stop. Itu. Sebab apa? Sebab I think sebab kahwin kot. I think sebab waktu tu dekat saya nak kahwin. Kalau Han Jung Hee San join balik, saya bagi 1 bulan free. Kejap. Soundboard tak keluar. Okay, keluar dah. So there's remote control. Dia daripada apa nama tu? Short form perkataan remote control. Patutnya macam ni, remote control tapi jadi remote control. Saya sedih tau sebab kan sebelum saya kahwin, kalau korang nak tahu, student waktu tu I think ada dalam 20 ke 30, termasuk Aisyah dekat sini. Ada 20 ke 30. Saya terpaksa berhenti, if I'm not mistaken waktu tu sebab saya kahwin. And saya perlukan kerja tetap tau. And then sekarang saya dah boleh commit lagi banyak masa dekat Kaya Coaching. So kita dah ada 50 plus student, nak dekat 50 student. So siapa yang belum lagi belajar bahasa Jepun dengan kita, saya bagi tahu korang rugi lah. So kalau korang nak belajar, korang DM saya kat TikTok, InsyaAllah saya akan reply secepat yang mungkin. Sebab TikTok saya jam, saya punya phone dia lagging, so saya kena check cara lain. Okay guys, saya nak tutup live malam ini. Terima kasih yang join, yang bagi gift, yang komen. Semoga korang mendapat benda yang manfaat daripada saya punya kelas ini. Mika from class free dari tahun lepas. Apa lagi? Tiba masanya untuk kelas tidak free. Ada duit join doh, serius saya kata. Kalau korang ada duit, korang join, especially kelas berkumpulan. Sebab kelas berkumpulan ni very good untuk orang yang itulah. Dan saya tengah fikir untuk buat, instead of bayar bulan-bulan, siapa yang mungkin kurang kemampuan, dia boleh bayar ekor hour. So ekor hour RM22.50 lah. Sebab saya faham 90 sebulan tu for some people dia mahal, dia berat tau. Belajar from zero ke? Ya, kita belajar kumpulan from zero. Ada pelajar kita yang dah 20 lebih lesson. 20 lebih lesson is around 6 months, 6 bulan. Saya risau sebab student tu saya letak under cikgu lain. Saya risau, saya tanyalah, okay tak kelas, ada apa-apa feedback ke? Dia kata everything's good. Kalau tak bagus dah lama saya message, dia kata tu. Dia senyap je, 6 bulan 5 bulan dia tak message saya. Geram. Saya bukan geram, saya risau. So bila kita buat payment bulan tu, saya tanyalah, okay ke kelas kan? Sebab macam tak ada bunyi je. Dia kata so far everything is okay. Kalau tak okay dah lama saya message. So kalau korang nak mulakan, I really highly suggest kelas sensei. Because kelas sensei ni sesuai untuk siapa? Orang yang belajar dari kosong, yang tak tahu nak start. Saya tahu ramai gila orang nak belajar bahasa Jepun. Dia try belajar sendiri, dia try buka Duolingo, dia try beli textbook, tak masuk-masuk. Kenapa tak masuk? Because you miss mindset yang betul belajar bahasa Jepun. Dalam kelas Kaya Coaching, kita bukan ajar the facts of bahasa Jepun, kita ajar mindset macam mana nak belajar bahasa Jepun. Because kebanyakan orang yang belajar sendiri, cara belajar dia unfortunately salah. That's why dia belajarlah lama macam mana pun, dia takkan pandai-pandai. Kelas saya best, rugi tak join. Arigatou gozaimasu. Memanglah best, free. Tapi dah tak free lagi lah. Free trial. Mika-sang join ni kelas free baca cerita tu ke? Musafir, thank you for the like. Norhaini konbanwa, Chicho-san konbanwa, Hartur-san konbanwa.
So siapa yang nak join boleh DM saya kat TikTok Dan sekarang ni kita memang dah keluarkan kelas percuma one to one. Kelas percuma one to one sampai Ogos. Sampai bulan Ogos sahaja One to one kelas percuma 30 minit sampai bulan Ogos sahaja. Terbuka kepada siapa-siapa yang belum pernah bayar kelas kaya coaching. Okay. Termasuk Mikasang. Mikasang is eligible. Phone baru dah beli semalam. Yeay. Kejap. Salah sambut. Sorry. Phone baru dah beli. Yang semua tekan 1 untuk Emory Arisang. Okay. Unfortunately, Emory Arisang dengan phone yang terbaru itu, saya terpaksa menyampaikan satu berita yang tidak baik. Saya dah nak tutup live. Hai. Kali ni saya betul-betul tutup. Hai, sorry minasang. Kyomo arigatou gozaimashita. Mata ashita. Bye bye. Oyasumi.